Bab 1 Form 5. Ciri-ciri negara berdaulat UPSR. Topik ni dia ceritakan perkara yang perlu ada pada setiap negara, iaitu undang-undang pemerintahan sempadan dan juga rakyat. Cuba awak tengok dan awak komen dekat saya sekarang ni. Mana satu negara dalam dunia yang tak ada salah satu? Komen. Kalau ada, saya belanja kalau awak jumpa. Cuma masalah kita nak cerita pasal apa? Undang-undang nak borak apa? Pemerintahan nak borak berkaitan dengan apa dia? Kita borak semuanya berkaitan dengan negara Malaysia. Contohnya, Undang-Undang Malaysia. Siapa yang gubal? Iaitu Parlimen. Katakanlah, susahlah nak ingat. Parlimen gubal undang-undang. Tak payah, kita cerita je kepentingan. Pentingnya undang-undang untuk menjamin keamanan negara. Pemerintahan, kita ceritalah siapa ketua negara yang di Pertuan Agong. Ketua pentadbir, kita cerita adanya Perdana Menteri. Sempadan Malaysia, kita sempadan dengan apa? Dengan Indonesia, dengan Thailand, dengan Singapura. Rakyat, lagi senang. Rakyat Malaysia adalah berbilang kaum. Tu je. Gemah bah.